dan berdarah-darah, terbawa arus tak tentu arah. Ya, kenapa ni? Ada masalah apa? Saya ada masalah sikit dengan rumah. Kenapa? Ceritalah dekat saya. Jom kita duduk dulu. Okey, saya cerita kat awak semua benda. Kejap lagi Jom. Namun hati kecilku terus berbisik, bertahanlah. Alia, kau betul-betul nak pindah ke? Tak boleh ke kalau kita cari jalan lain dulu? Yana, aku dah fikir masak-masak. Aku memang nak keluar daripada rumah tu. Sebab setiap kali balik je, aku rasa tertekan dengan orang tu. Benci. Kau tak ingat ke janji kita masa mula-mula masuk uni dulu? Ingat, nak habiskan belajar, susah senang sama-sama. Sebab tu lah aku pelik kenapa sekarang kau kena hadap benda ni seorang-seorang. Aku tak seorang-seorang, aku ada kau. Tapi dekat rumah tu, aku rasa aku macam orang luar. Semua benda aku kena buat seorang-seorang je. Sebab dia lagi? Ya, semua aku buat semua salah dekat mata dia. Dapur, bil, jadual, basuh kain buat banyak pun dia kena marah tau. Aku tahu dia kerja ni keras sikit. Tapi aku tak sangka pula yang dia akan buat kau tertekan macam sampai ini sekali. Aku dah cuba ikut cara dia. Aku ikut style dia. Tapi makin lama aku yang kena bijak. Habis tu, kenapa kau tak cakap dengan aku daripada awal? Sebab kau pun rapat dengan dia juga. Aku tak nak kau rasa tersepit sebab aku. Sabar apa-apa pun yang berlaku, kau kena sabar tau. Kau dah tahu dia macam tu. Masa yang tu, jangan nak pindah lagi. Kita boleh bincang lagi. Apa-apa pun, aku tak ada yang topik. Terima kasih Ana. Aku akan fikir semula. InsyaAllah aku takkan keluar pun daripada rumah tu. Terima kasih sebab jadi tulang belakang aku, support aku. Aku harap kau sentiasa ada dengan aku senang-senang. Okeylah, tak nak serius lagi. Jom kita pergi kafe nak?